Gadis-gadis kampus kita lebih rela gagal khusus daripada dituduh hodoh. Well, aku baru balik dari roadshow ke 10 kampus berbeza di seluruh Semenanjung. Sepada dengan event tahunan My Campus Radio, roadshow Detektif Campus. 10 kampus, 10 vibe and style pelajar, terutamanya student perempuan. Dan satu benda yang paling ketara yang aku tabik hormat ialah cara student-student perempuan ini bersiap, melaram, bermakeup, berfashion show ke kelas di kampus mereka. Ini semua effort, okay? Tapi kampus mana yang paling wow and yang mana a bit chill on the makeup? Sebelum tu, let me be clear. Semua kampus memang mengutamakan untuk bersiap. Just level je yang berbeza. Kat sini aku ratekan 2 kampus yang mana pelajar-pelajar perempuan yang paling on point and terlebih effort in terms of makeup yang lengkap, outfit yang matching, rambut dan style tudung yang lowers. Senang kata, bukan gaya asal boleh pergi kelas, sarung tracksuit and t-shirt and tudung sarung. Nope, ini yang betul-betul effort punya. First one, KPTM Kuantan, 110% effort. Pelajar-pelajar perempuan kat sana memang bersiap macam nak pergi TRX. Walaupun hanya ada Kuantan City Mall sahaja di Kuantan. Makeup bukan basic tapi siap concealer, shading. Lengkaplah semua and memang on point. Orang kata makeup bukan basher-basher lah. Walaupun KPTM Kuantan tu agak panas and nampak agak jauh antara kelas dan college kediaman mereka, but still bersiap and effort. Maybe sebab Kuantan digelar bandar OOTD. So after class, bolehlah lepak mall, lepak pantai kan? Kampus yang kedua yang paling on point, student gegelnya adalah UiTM Rembau. 100% effort. Maybe salah satu sebabnya adalah ramai mengambil kos Masscom. Bila kos sendiri dekat dengan dunia media, kamera dan public image, secara tak langsung pelajar pun terbiasa untuk sentiasa bersiap dan nampak presentable. Kata mereka, rupa itu penting. And kampus yang pada aku yang nampak macam tak bersiap sangat ataupun yang biasa-biasalah student perempuannya pergi ke kelas adalah UC Tati di Terengganu. Yang tu senanglah jawapannya kot. Kampusnya di Terengganu. Mungkin peraturan dan budaya tempatan di sana mempengaruhi cara mereka bersiap dan berpakaian. Persoalan yang aku tertanya-tanya, sejauh mana sebenarnya kita atau pelajar-pelajar perempuan ini perlu bersiap untuk ke kampus? One theory. Mereka adalah Gen Z. Dan pada Gen Z, bersiap tu lebih kepada self-expression and content ready. Yelah, tak bersiap nanti dikata selekeh. Tak make up dikata tak jaga diri. Terlalu bersiap, barulah hype and fit in dengan circle dan turuti expectation masyarakat. Tapi kan, bersiap tu untuk boost keyakinan, rasa confident kan? Dan itulah beauty standard yang dinormalize dalam kampus. Standard yang diwarisi. Tekanan nak nampak hello walaupun kena bersiap 2 ke 3 jam sebelum ke kelas. Apa-apa pun memang salute dengan student-student perempuan kat luar sana yang effort untuk bersiap ke kelas. Masa aku belajar dulu, dah macam mak lampir pergi kelas. Tak ada masanya. Tapi korang share lah, korang rasa kampus mana yang student-studentnya paling on point and bersiap from head to toe?